saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, ada benda yang tak puas hati dan nak saya kongsikan dan kalau boleh viralkan. Tak puas hati saya dengan masjid ni. Sini, saya pun tak tahu saya nak cakap macam mana. Saya pernah jumpa keadaan ini berlaku, tetapi kali ini saya nak tolong viralkan. Tolonglah viralkan. Inilah masjid sederhana di kampung, mempunyai barangan yang bukan sedikit, keperluan asas. Sila ambil barangan keperluan ini sekiranya anda amat memerlukan perhatian. Tiada penjagaan, tiada soal jawab, letak siapa nak ambil dan dia banyak. Tak ada orang curi, tak ada orang ambil, hanya bila memerlukan mereka mengambilnya. Dan ini kalau dipraktikkan, saya dah berkata dulu, dah saya suggest banyak kepada masjid-masjid dan lama dulu saya nak masjid ni. Saya lihat pendermaan dia, saya rasa orang kampung di sini tak banyak, tapi mereka mampu, mereka prihatin, mereka jaga, mereka hebat. Inilah sebuah masjid. Kalau setiap masjid surau praktikan, duit yang didermakan yang banyak itu dibelanjakan ke arah ini daripada menjamu selera ceramah-ceramah yang hanya orang yang sama yang akan mendengarnya, lebih baik berikan. Jangan ada soal jawab. Mereka boleh ambil seberapa yang mereka rasa perlu. Dan saya mendoakan semoga masjid ini, semoga penduduk di daerah sini dan siapa saja, barokah melimpah ruah. Itulah perkara yang tidak puas hati saya nak luahkan. Tolong viralkan tentang masjid ini supaya seluruh masjid di mana juga, Johor, di Malaysia khususnya, gunakan, praktikan wang derma, bukan wang milik masjid, wang penderma untuk masyarakat. Jaga masyarakat, kembalikan, maka bertambah-tambahlah barokah masjid itu, insya-Allah. Assalamualaikum, Dr. Zahid. Doktor tolong anda, siapalah saya tambah kalian, komen dan viralkan. Insya-Allah kita sama-sama barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.